Kita buka soalan. Saya tadi mana? Persatuan Ibu Tunggal datang pejabat. Pasal minggu lepas kita suruh orang pakat kahwin dengan orang boleh. Saya kata mudahkan. Dia kena ada urus setia. Yang siapa nak kahwin telefon Persatuan Ibu Tunggal. Saya ni lama dah bujang. Bujang 1, bujang 3, bujang 4 lah. Dia ada boleh bantu. Ada orang bantu ke arah yang baik lah. Ni ramai yang tak kahwin depan ni. Satu lagi masalah masyarakat ni, rumah tangga juga lah sebut soalan. Zaman ni ramai orang sibuk. Siang orang sibuk kerja, malam orang ada sama dengan family. Kalau balik bawa family mai dengar kuliah ke, pergi masjid mengaji ke, bagus lah. Setengah orang malam siang dia sibuk, malam dia tak ada satu kerja, pergi cari kawan-kawan, duduk di kedai sampai berjam-jam, balik. Masa bila dia tengok anak dia bersembang dengan anak dia tak ada masa. Bukan kata dia sibuk sangat pun. Nak kata urusan hebat atok catur dunia. Kata pasal apa abang berapa hari tak balik ni? Aku duk fikir masalah Korea Utara ni. Macam mana? Sakan dia. Taklah sampai macam tu. Jadi bagikan masa untuk duduk tarbiyah family, teguk kaum keluarga, duduk dengan isteri dan anak isteri, panjang masa dengan kawan. Bukan kata salah, ada sekali-sekala tak apalah, ada benda nak bincang tak apalah. Tak ada masa, tak ada perkara yang perlu, seseorang kena balik duduk dengan keluarga dia. Saya kadang-kadang kagum juga dengan negara barat ni. Saya orang kata puji barat pula. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Australia atau tuan-tuan pergi ke UK, saya pernah duduk di Wales, saya duduk di Oxford, London tu saya kira lah. Tempat yang meriah London ni, kawasan Edgware Road, kawasan orang Arab tu lah. Sampai pukul berapa tak tutup lagi kedai makan. Tapi biasanya, normally, mereka pukul 6 lepas tutup kedai. Tinggallah pub, 1-2 untuk orang pergi minum ke apa. Yang lain kedai-kedai, banyak yang tutup awal. Supaya bagi masa manusia duduk dengan keluarga. Dan orang Perlis ni, ambil masa balik dengan keluarga. Bukan kata, dan isteri pula kata, jemu duduk tengok, abang tak keluar mana malam ni? Tu teruk lah kan. Duduk, bawa bi isteri, jom, pergi semayang berjemaah, pergi masjid. Pergi dengar kuliah, bawa main mengaji. Ada satu pasal. Ada satu pasal. Orang lain semua kita bawa, keluarga kita tak bawa, pergi main mengaji dan seumpama. Apa yang dimaksudkan umur dengan percikkan air kencing? Maksudnya apabila dia kencing, kena balik kepada, terpercik kepada pakaian dia. Jadi seseorang hendaklah tengok. Kalau dia berdiri tu lebih, percikkan tu lebih kuat, dia duduk. Kalau dia duduk tu percikkan lebih kuat, dia berdiri. Macam mana rumah yang sudah dicat baru, berus cat dibuat daripada bulu babi? Adakah dinding itu najis? Mazhab Syafi'i dia kata bulu babi itu najis. Demikian banyak mazhab juga dalam Hambali dan seumpamanya. Sebagian kaul para ulama dia menyatakan semua benda tak boleh dikira najis melainkan kena ada dalil. Kena ada dalil. Daging babi haram memang clear, tak ada masalah. Tapi untuk kata bulu dia tu najis, nak kena ada dalil. Macam saya sebut, kalau sekiranya binatang yang haram dimakan, tidak semestinya bulu dia najis. Contoh, harimau. Haram kita makan. Tapi boleh tak guna kulit harimau? Boleh guna kulit harimau. Jadi binatang banyak yang mungkin tak boleh dimakan. Beruang, majoritinya tak boleh makan. Bulu beruang boleh guna tak? Boleh buat baju, boleh.
Boleh. Mereka anggap yang sama. Pada mazhab ini, mereka kata tak najis lah. Okey. So boleh guna. So ambillah mazhab Syafi'i yang kata dia kata najis. Namun begitu, kita tak makanlah dinding tu. Kan? Kalau petang-petang boring untuk bijilat dinding itu satu hal yang lain. Tapi dinding tu pula dia kering. Bila dia kering, jaful bijaf, dia kering dan kemudian dengan tadi kering, angin, dengan panas, dengan apa, dan telah menghilangkan kesan semua ni. Telah menghilangkan kesan semua ni. Itu di atas, kalau di atas mazhab Syafi'i lah. Di atas mazhab lain memang daripada awal habis. Pandangan tentang kopi luar Indonesia. Apa ni? Kopi hak biji hak musang. Oh, ni kacau. Para ulama bincang tentang bahan yang dikeluarkan melalui saluran najis. Adakah ia najis? Memang najis lah, secara umumnya dia najis. Tapi kalau dia keluar dengan tidak mengubah sifat. Contoh bagi hal ekstrim sikit. Satu orang telan ketui mas. Mas betul ni. Duduk main-main cincin, tertelan cincin emas. Pagi besok, dia pergi beli air, keluar cincin emas tu. Dia kata tak boleh dah. Benda ni kira najis. Sebab apa? Dia keluar melalui saluran najis. Setuju? Setuju? Tuan-tuan mata duitan betul. Jadi fuqaha bincang, kalau sifat dia kekal, tidak mengubah, maka dia tidak dianggap sebagai najis. Kata mereka, musang hak makan tu, dia buang benda tu, biji kopi tu, kalau ditanam, dia tetap tumbuh. Macam orang kata gajah makan durian, dia keluar balik sebiji. Jadi dia kata kopi tu pada hatta fatwa kebangsaan, tak ada fatwa kebangsaan, Jakir punya mesyuarat muzakarah pun setuju, kata dia tak ada atas dasar itu. WA 9767Y blok ada kenderaan. Blok kenderaan. Dia nak balik awal, tak main Aisyah lagi. Betulkah Aisyah digelar Humairah? Ibn Qayyim kata hadis Humairah tak betul, tapi sebenarnya ada juga riwayat yang kata ya Humairah. Dua riwayat yang menunjukkan sahih juga panggilan Humairah, iaitu yang merah pada Aisyah. Larangan membunuh katak, tak ada riwayat Abu Dawud larangan membunuh dafadi' atau difda', dilarang bunuh. Sebahagian para ulama khilaf. Larang bunuh tu pasal apa? Menunjukkan tak boleh makan ke? Menunjukkan boleh kerana memang kalau boleh makan tak boleh bunuh. Kalau tak boleh makan, kalau boleh bunuh, artinya boleh makan lah. Kalau Nabi larang bunuh, artinya dia kata tak boleh makan. Andaian mereka. Kalau bunuh kena nak makan, kena bunuh. Tapi itu andaian. Nanti kita akan sampai mazhab Syafi'i semua mereka, dan mazhab Malik paling luas dalam hal ini. Dia benarkan khilaf tentang katak ni. Nanti kita akan sampai bab dia, kita akan bincang tentang makanan dia. Tapi tuan-tuan buat sementara ni, tak usah makan katak dulu, makan ikan dulu. Adakah benar kadam di zaman Nabi boleh digauli? Kadam lain. Kadam ni orang kerja kat rumah. Yang boleh digauli tu hamba. Jangan tuan-tuan nak pergi gauli kadam Indonesia tuan-tuan di rumah pula. So isteri dia balik terkejut. Lah, dia tak mengaji ke? Kadam boleh digauli. Hamba ni bab lain. Dulu saya syarah dah. Minggu sekali lagi tanya, aku tidak panjang nak syarah bab hamba ni. Pandai. Apakah boleh solat sunat ketika azan tanpa menunggu selesai? Boleh solat sunat.
ketika azan. Masuk-masuk kita boleh duduk, tetapi kita terlepas fadilat untuk menjawab azan. Tapi kalau kita tunggu, kita dapat doa lah. Lepas jawab azan dan juga dapat solat. Sebab tu orang tunggu. Seorang kaki judi, zina, arak. Oh, 3 sekali. Kalau dia sembelih binatang ternakan, adakah sah sembelihannya? Dan kalau dia menjadi imam, kita jadi makmum, sahkah solat kita? Kalau sekiranya dia kaki zina, dia berzina lah, bukan kaki dia berzina, dia berzina. Kalau dia satu orang penzina, minum arak, kalau dia tidak menghalalkan benda ni, kalau orang kata dia tak haram, aku buat dosa besar, aku jahat, artinya dia tak kata sebenarnya okey benda ni kalau kita buat dengan cara elok, tak boleh, ni kufur. Tapi kalau dia tak kata halal, dia tahu benda tu salah, dia mengakui, dia fasik. Orang fasik, sembelihan dia sah, boleh dimakan, boleh dimakan, dia sembelih. Cuma kita secara umumnya kita tengok pada zahir, dia orang Islam, tak tanya ni hang ni pernah duk berzina ke apa, tak payah duk tanyalah, agama tak suruh benda macam tu. Dia sembelih, dia orang Islam, dia jadi imam, sah tak? Sah. Salat khalfal fajir, sembahyang di belakang orang jahat, sah ataupun tak? Sah. Bagi sembahyang dia bagi kita dengan Allah Ta'ala sembahyang sah, selagi mana kifiat sembahyang dia sama dengan yang diajar oleh Nabi SAW. Tentang doa, velet doa ni dah lama, velet doa ni dah terlepas dah. Cuma saya nak cerita apa maksud ni. Maksudnya bagi duit ke orang tolong doa untuk kita. Kita setuju tak benda ni? Tak setuju. Tapi benda ni, hak kawan ni buat ni memang salah. Iaitu dia jadikan doa tu dengan dia ambil duit kat orang. Kita boleh ambil duit upah bagi benda yang pasti. Orang mengajak, boleh tak ambil upah? Dia boleh, sebab mengajak tu pasti dah. Orang dengar, ilmu ada. Upah kita ambil, upah tebang pokok, boleh, benda pasti, pokok kena tebang. Upah pahala, macam mana hang nak pasti pahala sampai? Kita order barang tu dia sampai, kita bayar. Kalau barang tak sampai, kita boleh kena wajib bagi duit balik tak? Wajib bagi balik. Macam mana nak tahu pahala sampai ke tak? Hang berdoa untuk duit, ya Allah jadikanlah pahala bacaan kami pada sekian-sekian, untuk duit. Orang baca untuk dapat duit, tak dapat pahala. Macam mana dia nak sedekah pahala? Apatah lagi apabila dia kata dia tolong bayar kat aku doa confirm terima. Oh, dahsyat dia ni, dahsyat dia ni. Tapi lah masyarakat kita sejak dulu, mati saja kita bayar kat orang. Tok Imam tolong buat sikit, kita bayar duit setengah orang. Kita upah mereka makan supaya mereka doa. Ini semua adik-beradik lah dengan hak dok buat ni. Adik-beradik dengan hak dok buat. Apakah berdosa si isteri sekiranya meninggalkan suami setelah mengetahui suami terlibat dengan ajaran sesat? Tidak berdosa. Bahkan jika dia tahu suaminya terlibat dengan ajaran sesat, dia boleh meninggalkan rumah suaminya dan membebaskan diri daripada ajaran sesat. Membebaskan diri daripada ajaran sesat. Dia tak ada pasal dia duduk tidur dengan geng ayah pin ke apa. Itu bukan sesat, sebahagiannya kufur, mengaku Tuhan dan seumpamanya. Duduk dalam sebuah negara yang diuduhkan oleh pemimpin yang peras ubut rakyatnya, tetapi apabila disuruh oleh pemimpin untuk berjihad, perlukah rakyat turun berjihad? Kalau seru tu nak berjihad, perang dengan pemimpin yang fasik, tak boleh. Mungkar dicegah dengan nasihat,
dicegah dengan bantahan, tapi tidak dengan memerangi pemerintah yang Muslim. Kerana biasanya peperangan itu akan menyebabkan mudarat yang lebih besar. Melainkan jika tidak berperang itu, ternyata mudaratnya lebih besar. Secara umumnya tidak berperang, kerana berperang membawa mudarat yang besar, dan terbukti membawa mudarat yang besar. Sebab itu An-Nawawi rahimahullah menyebut dalam syarah Sahih Muslim, wa amma qitaluhum wa khuruju alaihim faharamun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqataz zalimin. Wassababu fi dhalika bima yatarattabu alaihi min iraqatid dima wal fasadu fil ard atau bima kama qalahu An-Nawawi. Kata Nawawi, adapun memerangi mereka dan keluar menentang pemerintah yang zalim, pemerintah itu sekalipun fasik dan zalim, adalah haram dengan sepakat kaum muslimin. Dia kata sepakat, mana tidak sepakat. Tetapi dengan majoriti kaum muslimin, kerana sebab perang itu menyebabkan tumpah darah dan rosaknya bumi lebih besar lagi. Tapi kalau pemimpin hak fasik itu, pemimpin ni jahat, tapi dia ajak kita pergi berperang untuk mempertahankan tanah air. Perang tu betul. Wajib tak kita ikut dia? Para ulama termasuk dalam syarah Sunan Abi Daud, Al-Khattabi dan seumpamanya menyatakan bahawasanya jika pemimpin menyeru kepada jihad dan jihad itu benar demi kepentingan negara, bukan kepentingan dia, maka rakyat wajib bersama dengan dia sekalipun pemimpin itu fasik. Sekalipun pemimpin itu fasik. Duduk di sebuah negara yang bukan dipimpin oleh pimpinan Islam, tapi dalam keadaan harmoni. Tiba satu masa negara diserang oleh askar Islam. Perlukah kita ikut pemerintah untuk berperang dengan askar yang datang menyerang? Ini satu masalah besar, terutama mereka yang duduk di negara bukan Islam. Kita nak tahu kenapa askar Islam tu serang dulu. Kalau askar Islam itu serang hanya semata-mata kena kerakusan yang tanpa sebab yang boleh ditabrirkan, justifikasikan oleh syarak, kita boleh turut mempertahankan negara kita yang bukan Islam, kerana itu kita menghalang, bukan orang Islam, menghalang orang yang zalim menzalimi orang lain. Tapi kalau justifikasinya kuat, negara berkenaan telah melakukan kesalahan yang salah, dan peperangan itu demi untuk kebaikan, keadilan, kebaikan dan keselamatan umat Islam yang lain, maka kita tidak boleh memerangi tentera orang Islam. Apakah hukum kita semayang jenazah orang yang kita ragui akidahnya? Ini satu masalah. Kita jangan jadi khawarij. Satu orang itu Islam sehingga dia terbukti kalau dia itu Islam, sehingga kita ada bukti dia keluar Islam. Bukan semua orang kita ragu Islam dia sehingga hang bukti hang betul-betul Islam. Satu orang Islam, Muslim, dia mengucap la ilaha illallah. Apabila orang tu mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia Muslim tak? Dia Muslim. Kita tak pasti. Apabila dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di sisi kita, yakin tak dia Muslim? Yakin. Di sisi Tuhan, wallahu ta'ala alam. Tapi zahirnya dia Islam tak? Islam. Patut kita ragu, mungkin dia ni buat akidah tak betul. Mungkin kita dah ajak dulu. Syak tidak boleh menghilangkan yakin. Ini syak, sedangkan yakin dia adalah Islam, maka kita semayang jenazah dia. Macam mana kalau kita semayang tiba-tiba dia tak Islam? Orang kita ramai orang kita yang di samping kerja sampingan dia ambil kerja rakib dan atib. Hak ni kita tak tahu. Bukan urusan kita. Kalau kita semayang kerana dapat pahala, kita dapat pahala. Dia tak Islam, tiba-tiba di sisi Allah. Berapa banyak orang yang kita mungkin sangka Islam, di sisi Tuhan dia tidak. Kita tak tahu. Maka kita hukum yang zahir. Yang batin manusia. Kita jangan jadi sebahagian orang. Ini era ini. Ada sekumpulan orang yang dia minat Islam jenis punishment, hukuman. Sedangkan Islam adalah agama yang rahmat. Islam adalah agama
yang memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada manusia dalam banyak value, nilai-nilai Islam yang lain yang patut kita tunjulkan. Kadang-kadang kita makan satu benda, minum, orang kata benda tu haram. Allah, patut aku duduk semayang semua, tak jadi. Dia kata, dia andai Tuhan tidak akan menghukum silap dan lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Tuhan ajak kita, wahai Tuhan kami, jangan ambil tindakan pada kami jika kami lupa ataupun kami silap. Bapak dia, itu saya kata, bapak dia kerja terlibat dengan rasuah. Bapak dia kerja apa ke, dia ambil harta haram. Anak tak tahu, bini tak tahu. Dia balik, dia bagi duit kat anak isteri dia beli makan. Kerana anak isteri ambil atas dasar nafkah. Mai penceramah motivasi kata, sebab itu anak-anak tu benar. Ini masalah ni. Penceramah ni. Bukan alhamdulillah. Kalau hang kata sebab tu pak dia benar, okeylah. Pak dia yang buat salah. Pak buat salah, anak yang benar. Ini Tuhan tidak akan menghukum orang yang tidak terlibat. Isteri yang tak terlibat. Isteri ambil duit itu atas dasar nafkah. Yang rasuah dia. Duit yang isteri dapat, nafkah. Ini agama yang kita kena faham pada orang. Akhirnya kita gambarkan pada orang awam ni, Tuhan ini satu watak yang ganas, yang nak menghukum orang yang tersilap, tersalah, orang yang tak tahu apa-apa pun kena. Budak-budak kecil habis jadi benar sebab dia. Kalau macam tu senanglah. Orang panggil kita orang baik, orang panggil kita pergi minum ayak rumah dia, dibubuh benda haram, kita pun minum. Dia kata hari ni hang tak boleh jadi baik lah, semua ilmu hang habis. Sebab aku bubuh benda haram ayak tadi. Kata bukan ilmu ku yang habis, ilmu hang yang habis. Kalau macam tu orang boleh senang buat nanya orang. Tuhan pergi hukum orang yang tak terlibat. Awal lagi Quran kata, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Quran, Tuhan ajak kita suruh doa kat dia. Suruh kita minta maaf. Minta jangan hukum kalau kita ini silap ataupun lupa. Wallahu ta'ala alam. Allahumma. Sebelum tu, mana saya punya jabatan saya mana nak? Saya nak buat launching ni hashtag perkampungan sunnah ni. Patut depa bawa mai sini. Oh ada dia? Mana? Okey. Okey tuan-tuan. Ni. Saya nak launching benda ni supaya lepas pada ni, lepas tuan-tuan tengok benda ni, ini bukan bid'ah. Ini apa ni? Lepas tuan-tuan tengok benda ni, tuan-tuan semua yang ada ni kena tolong untuk kita kempen hashtag perkampungan sunnah ni.